Wahai laki-laki, antara expenses korang tiap bulan yang paling tinggi, apa benda? Rumah, kereta, golongan muda. Selalunya kereta yang paling tinggi. Gaji RM3,000. Installment kereta RM1,000. Yang gaji RM10,000 pula, installment RM2,000. Gaji RM20,000 pula. Oh, berganda-ganda. Seronok korang bergaya. Asalkan mampu. Untuk saya pula, expenses yang paling tinggi, kereta nombor 3. Ada satu kempen yang menarik. Bill on Us Quest. Jadi saya install apps Versa. Yang bestnya kempen ni, Versa akan bayarkan kita punya bil. Sama ada kita punya financing kereta ke, bil utility ke, sehingga RM5,000. Pemenang dia akan diumumkan setiap minggu. Saya baca balik requirement untuk kempen ni pun agak senang juga. Kalau korang memang ada komitmen bulan-bulan macam kereta, rumah, insurans, korang boleh cek sendiri kempen ni dalam apps Versa. Pergi ke section Quest, lepas tu explore lah sendiri. Untuk kawan-kawan yang tak tahu Versa ni apa benda pula, adalah apps untuk pengurusan keuangan yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Dan produk Versa ni ada pilihan patuh syariah. Nanti bila dah download, time nak sign up tu, gunakan saya punya referral code. Dapatkan RM10 bila cash in RM100 yang pertama dekat mana-mana produk. Dan gaji kecil, gaji besar. Komitmen tu kadang-kadang boleh membebankan juga. Yang penting kita pandai urus keuangan kita dengan betul.